Perundangan. Undang-undang digubal untuk mengawal kehidupan bermasyarakat. Warisan hukum Kanun Melaka terbukti dalam fasal berhubung peraturan dan larangan istana, kekeluargaan Islam, jenayah, hutang piutang dan hukum jual beli. Hukum Kanun Melaka menjadi asas kepada kelahiran undang-undang bertulis negeri-negeri Melayu seperti Hukum Kanun Pahang dan Undang-Undang 99 Perak. Adat istiadat terbahagi kepada tiga, iaitu adat keputeraan. Pertama, melenggang perut ketika kandungan 7 bulan untuk betulkan kedudukan bayi dalam perut. Bayi diperdengarkan azan sebaik lahir, bercukur apabila usia 7 hari, perendoi dan letak bayi dalam buaian dan dengar alunan marhaban. Kedua, adat perkahwinan, merisik, meminang, bertunang, berinai besar pada malam sebelum kahwin, khatam Al-Quran, nikah, sanding, tepung tawar, santap beradab dan bersiram di panca pesada. Ketiga, istiadat pemakaman. Tempoh berkabung bergantung pada pihak istana. Pihak istana bagi sedekah dalam tempoh perkabungan. Usungan disediakan untuk angkat jenazah ke tempat permakaman, dikenali sebagai seraja diraja. Dan juga, setelah jenazah dimakamkan, nobat tidak akan dimainkan untuk tempoh tertentu. Persuratan Kesultanan Melayu Melaka diwarisi oleh negeri-negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor yang masyhur termasuklah karya sejarah, agama, perubatan dan sastira rakyat. Karya sejarah antaranya Hikayat Pahang oleh Haji Muhammad Nur tentang sejarah Kesultanan Pahang pada abad ke-19. Misah Melayu oleh Raja Chulan tentang sejarah Kesultanan Perak pada abad ke-18. Syair Tawarikh Zainal Abidin III oleh Tengku Dalam Kaltum tentang sejarah Kesultanan Terengganu pada abad ke-19 dan 20. Kenang-kenangan Selangor oleh Wan Muhammad Amin tentang sejarah Kesultanan Selangor pada abad ke-19 dan 20. Sastera rakyat antaranya Hikayat Sang Kancil berasaskan manuskrip Hikayat Pelanduk Jenaka oleh Daing Abdul Hamid dari Perak, mengandungi 20 cerita, dan Hikayat Isma Yatim oleh Tengku Ampuan Mariam Permaisuri Terengganu. Karya perubatan antaranya ialah Kitab Tib oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu tahun 1819. Kegemilangan sistem ekonomi Kesultanan Melayu Melaka telah diteruskan oleh Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor sehingga membawa kepada kemakmuran masing-masing. Pelabuhan. Aktiviti pelabuhan dijalankan melalui pelabuhan. Kesultanan Perak dan Selangor berkelebihan kedudukan yang strategik di Selat Melaka. Pelabuhan Kuala Selangor dan Pangkalan Batu serta Kuala Sungai Perak menjadi pusat perdagangan aktif abad ke-17 hingga 19. Hasil dagangan utama ialah bijih timah. Kuala Terengganu merupakan pelabuhan antrepot abad ke-18. Barang dagangan iaitu emas, bijih timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Diruruskan oleh Syah Bandar dan pegawai pelabuhan lain. Sistem cukai dilaksanakan bagi perdagangan yang lancar. Mata wang. Perak terkenal puritian mata wang bongkah timah, bidor pada abad ke-17. Di Pahang, mata wang pitis diperbuat daripada timah digunakan sejak pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Mata wang tampang digunakan pada abad ke-19. Di Terengganu, Me'ilata wang kupang emas diperkenalkan oleh Sultan Zainal Abidin I. Juga wang pitis. Selangor, mata wang shilling digunakan pemerintahan Sultan Ibrahim Shah. Ekonomi sara diri seperti pertanian, penternakan, pelombongan, mengutip hasil hutan dan perikanan dijalankan bagi menampung keperluan harian dan lebihannya untuk dijual. Pelombongan bijih timah merupakan kegiatan ekonomi utama di Selangor dan Perak. Masyarakat di Selangor mengusahakan tanaman padi dan tanaman sampingan seperti buahan dan sayuran. Perak merupakan pengusaha utama hasil hutan rotan, sumbu badak dan kayuan abad ke-17 dan 18. Terengganu mengusahakan tanaman lada hitam dan pelombongan emas pada abad ke-18.